Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kak Wanzu datang nak bagi ceramah malam ni. Terima kasih pengerusi. Yang pertama sekali saya minta maaf sebab saya pakai selipar malam ni. Saya bukan nak berkenduri malam ni. Saya tak basuh pinggan pun malam ni, tapi sebab emergency tadi terpaksa pakai selipar je. Saya harap tuan-tuan puan-puan benarkanlah yang ambil kamera live tu bagi angle elok sikit supaya kaki tu tak nampak, okey? Okey, yang pertama sekali untuk rakyat penduduk di sekitar Petaling Jaya, saya nak kenalkan diri saya. Nama Wan Zulaika binti Abdul Kahar. Saya duduk di Shah Alam je, sebelah je, very near to PJ, less than 10 km from my house to here. I'm still working in corporate. Walaupun orang kata dia ni kerja profesional, tapi datang ceramah pakai slipper. Tu saya minta maaf awal-awal tu. Okey, tadi saudari Adawiyah, saudari Jen dah berceramah wakil wanita lah kan. Dia sebenarnya bila wanita ni naik pentas, dia ada satu stigma lah. Sebelum saya start ceramah kita kan. Stigma dia adalah kalau wanita naik pentas, kalau tudung sengit sikit tak on point nanti ada yang judge. Kalau double chin sikit pun nanti ada orang buat apa memes kan. Kalau dia terlebih tinggi, terlebih rendah pun nanti ada orang berkata-kata. Itu stigma untuk wanita. Sebenarnya ini cabaran. Kenapa wanita ni bila duduk atas pentas politik, dia akan di judge dalam bahasa Melayu ni, akan mula dipersoalkan lah. Banyak sudut dia akan persoalkan. Kalau orang lelaki dia macam okey je kan. Okey, baiklah tuan-tuan puan-puan. Sebelum saya sampai ke kawasan ni tadi, sebab saya balik kerja tadi sampai rumah pukul 6.30, sempat goreng ikan dulu untuk anak dengan suami nak makan. Sempat siapkan apa yang sepatutnya sebelum saya landing sampai sini. Saya fikir juga apa benda topik saya nak bincang, yang saya nak bersembang dengan tuan-tuan puan-puan malam ni. Agak burden jugalah sebab tak sempat nak buat homework tu. Kan, orang kata dia ni salah seorang jurucakap, salah seorang spokesperson, tapi dia cakap nanti Kang tak ada point pula. Tu kita ada sedikit kebimbangan dan sedikit tanggungjawab yang berat kami nak kena pikul tu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya sebagai seorang profesional lah. Sebenarnya mata saya silau ni, kiri kanan tengah flash ni kan. Kita ni dah silau mata ni kan. Kalau pakai spek nanti nampak macam terlebih kakak pula kan. Nanti dia address saya makcik pula kan. Okay, so saya nak cakap tadi. Bila kita bercakap soal politik dalam negara kita ni tuan-tuan puan-puan. Saya perlukan sedikit perhatian Bila kita cakap pasal soal politik, mesti tuan-tuan puan-puan yang sama ada yang ada dalam yang ada di sini ataupun yang ada di sekitar kawasan ni, yang tengah tengok daripada celah-celah tingkap, daripada pintu tingkap kereta ataupun tengah duduk bersandar dekat atas motor ataupun yang tengah tengok live. Mesti ada saudara-saudari yang terfikir, berapa banyak parti politik yang kita nak wujudkan sebenarnya ni? Dan soalan yang sama saya terima daripada kawan-kawan saya, umur saya, sahabat-sahabat sekolah, di pejabat. Dia orang kata korang ni dah tak sedar berapa banyak parti politik korang nak buat sebenarnya ni. Apa bezanya bersama dengan parti-parti yang ada ni? Dia orang kata kita dah ada muda. Kita dah ada Wawamsam. Wawamsam ke wawasan? Saya pun tak tahulah, saya sebut Wawamsam kan. Kita ada banyak gabungan-gabungan parti politik yang sedia ada. So bersama ni kenapa? Apa platform bersama ni? Baiklah. Kalau saudara-saudari nak tahu kenapa kami pilih, saya lah kenapa saya dan sahabat-sahabat saya yang lain pilih pakai baju kuning emas ni, pilih untuk berada di platform bersama, sebab apa? Yang pertama sekali, kami punya prinsip ataupun kami punya pegangan adalah paling mudah kami takkan bergabung dengan mana-mana parti politik dinosaur. Daripada hari pertama diwujudkan sampai ke, saya percaya sampai hari ini dan berterusan, saudara Rafizi dan saudara Nick masih lagi konsisten untuk tidak akan memulakan gabungan dengan mana-mana parti politik. Sebab tadi masa saya duduk dekat belakang tadi, saya duduk scroll TikTok, saya duduk scroll X, thread kan. Saya duduk baca berita gabungan BNPH, gabungan BNPN, semua nak bergabung. Sampai bila tuan-tuan puan-puan? Tuan-tuan tak rasa ke politik yang ada pada hari ini
hanya nak mementingkan siapa yang dapat kuasa. Dan apabila mereka dapat kuasa, apa yang mereka buat untuk tuan-tuan perempuan? Ada tak kita punya gaji pekerja, apa orang kata, taraf gaji tu dapat di revisit semula untuk nak naikkan kos sara hidup, isu-isu pendidikan, isu-isu yang dekat dengan rakyat, dapat tak diselesaikan? Tak dapat, tuan-tuan perempuan. Tapi saya pelik juga kenapa dia masih bagi kuasa pada mereka-mereka ni. Jadi saya nak bagi tahu kenapa bersama ada pada malam ni dan kenapa saya selaku wanita muda lah walaupun dipanggil akak tadi, kita pilih dengan bersama ni sebab bersama ni adalah satu platform yang terbuka. Kita terbuka terima kritikan, kita terbuka terima teguran dan kita terbuka kepada semua yang nak berkhidmat untuk parti kita bersama-sama ni. Dalam bersama kita tak ada sibuk nak melobi jawatan, kita tak ada sibuk nak kira siapa yang hebat bercakap, siapa yang ramai followers. Okey, sebab saya profession saya adalah seorang profesional di corporate punya bidang. Saya tanya tuan-tuan perempuan lah dalam bidang corporate, kalau kita nak letak seseorang tu sebagai CEO satu-satu syarikat yang akan handle prospek company yang berbilion ringgit, yang berjuta ringgit, kita letak orang yang hanya pandai sembang saja ke? Orang yang hanya ada apa orang kata tu, sokongan sahaja ke? Tidak, tuan-tuan perempuan. Kita letak mereka yang ada kompetensi, yang ada integriti, yang ada rekod bersih. Jadi saya harap bila kita duduk dalam bersama ni, kita tak bawa dah budaya politik yang mana kalau ada seorang ketua tu, dialah yang paling ramai follower walaupun dia tak kompeten, walaupun dia ada masalah integriti, walaupun dia ada rekod yang tidak baik, tetap juga kita naikkan. Sebab ini yang masih berlaku, tuan-tuan perempuan. Kita tak nak dah budaya yang macam ni berterusan, yang mana hak rakyat yang akan diperjudikan. Hari ni bolehlah berdegang degung masing-masing bercakap hebat. Orang politik ni memang hebat bercakap, tuan-tuan perempuan. Mereka hebat bercakap sebab mereka nak dapatkan tarikan. Tapi kerja yelek, tak pandai buat. Dalam bersama ni tuan-tuan perempuan mungkin nampak saya sendiri pun kekok bila bercakap. Kita ni tak pandai lah nak berpolitik, berceramah macam dinosaur-dinosaur tu. Tapi kami ni tahu buat kerja. Kami ni tak reti nak tidur, tak reti nak berehat. Kami ni akan terus buat kerja. Tapi orang tak nampak, orang nampak siapa yang paling pandai bercakap, siapa yang paling ramai follower, itulah yang mereka akan angkat. Sebab apa? Bila ada kuasa, bila ada duit, bila pandai bercakap sikit, itulah politik yang mereka bawa. Tapi dalam bersama kita nak matikan budaya ni, tuan-tuan perempuan. Jadi saya harap yang tengok dekat live, saya harap akan ada terdetiknya dalam hati jiwa tuan-tuan perempuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, kan? Kalau bukan, kita selalu dengar orang kata, kalau bukan orang yang baik-baik duduk dalam politik, macam mana kita nak dapatkan politik yang baik? Jadi, sebab tu saya harap, bila saya pilih duduk di platform ini, saya harap saudara-saudari yang menonton, yang ada pada malam ini, terdetik dalam hati tuan-tuan perempuan untuk menyumbang. Bukan sedikit, saya tak minta duit Saya tak minta duit, tapi saya minta kepercayaan dan saya minta tuan-tuan dan perempuan sedikit orang kata ruang untuk bersama, dan semua ahli-ahli yang ada ni, orang-orang yang belum jadi ahli bersama pun terdetik di hati tuan-tuan perempuan untuk bagi ruang bersama ni, duduk baik-baik dalam hati ni supaya tuan-tuan perempuan boleh pilih kami ni lah, boleh pilih platform bersama ni. Dalam bersama ni kita takkan ada orang kata macam parti-parti yang sebelum ni, parti-parti yang lama ni, siapa yang banyak duit, dialah yang kita angkat. Siapa yang ramai follower, dialah yang kita bawa. Kita tak ada macam tu. Jadi saya harap bila saya berdiri sini, wanita-wanita yang ada, terutama wanita muda, saya harap lebih ramai. Bukan saya seorang. Tadi ada saudari Adawiyah, ada saudari Jen. Kami masih memerlukan sedari-sedari, saya sebut sedari-sedari. Saudara-saudara dah ramai. Tapi perlu juga ni, nak kena promosi kan. Saya perlukan lebih ramai wanita, tak kira lah bujang ke, muda ke, tua ke, tolong tak kira usia. Saya minta sedari-sedari semua dapat berikan ruang yang saya katakan tadi untuk bersama dapat tempat dalam hati tuan-tuan, dan tuan-tuan perempuan ni dapat promosikan lebih bersama punya platform ni.
Okay, jadi saya nak landing ni itulah, bila dah berceramah ni nak landing tu yang paling payah, masa dah habis pula tu kan. Jadi sebelum saya pass mic ni kepada tuan pengerusinya tadi, saya harap sekali lagi lepas ni bila jelajah ataupun Terak Kancil ni pergi ke mana-mana tempat, lebih ramai lagi orang yang akan turun. Hari ni pun dah ramai Alhamdulillah kan, dan lebih ramai lagi yang akan ada view dekat kita punya platform-platform media sosial. Jadi terima kasih tuan-tuan puan-puan untuk masa pada malam ini, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.